Hari ni aku nak makan jimat sikit lah sebab nak kumpul duit. Tapi dekat sini sedap. Member aku selalu makan sini setiap hari. Jom. Shoot. Hello, Assalamualaikum. Sini famous dengan nasi ayam kunyit Ya, betul. Okay, boleh lah ni satu. Member saya selalu makan sini, dia kata. Dia kata ni paling best. Sini ada menu baru juga, kita baru buat lah. Ada ayam kampiong. Oh ya, yeah. Daging duha tu benda apa? Daging duha ni macam rendang lah, tapi dia lebih sedap dari rendang. Confirm. Boleh lah ambil daging duha satu, kari kambing satu lah. Dia sekali nasi ke apa? Ya, sekali nasi dia. Nasi duha. Ya, nasi duha. Alright, boleh. Teh ais lah satu. Okey, terima kasih. Sama. Nasi duha dengan daging duha. Rasa dia ada lebih kurang macam rendang sikit. Kuah dia pekat. Ni kalau makan dengan nasi dia ni nasi duha. Aku rasa aku tak pernah dengar lagi nama lauk duha, nasi duha. Ini first ada kat KL. Kari kambing. Wow, ini aku rasa makan sedap pakai tangan lah. Aduh. Kambing. Bismillah. Nasi duha ni not bad tak? Dia ada banyak lauk juga tadi. Ada daging duha, ayam masak merah, ayam kamyong dengan kari kambing. Kari kepala ikan pun ada juga tadi. Tapi tu lah, aku macam tak pernah dengar nasi duha ni. Ada ke dekat negeri mana-mana? Nasi ayam kunyit. Datang sekali dengan sup. Ini yang kawan aku selalu makan hari-hari. Ayam kunyit, nasi, sambal sikit. Wow. Aku tahu sebab apa. Sebab sedap. Dia punya sambal pun best. Lepas tu harga dia RM8 je pun. Kalau sekali dengan air sirap RM9. Patutlah dia selalu makan hari-hari sebab baloi. Restoran Azhar Station ni dia ada dekat Jalan Jelatik. Buka daripada pukul 11 pagi sampai 9.30 malam. Tapi kalau aku orang sini pun memang aku akan order hari-hari kat sini.